Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ni kita jumpa apa kat pasar? Cuba teka. Barang-barang rare sekali yang kita susah nak jumpa tapi alhamdulillah hari ni rezeki kita terjumpalah. Binatang apa tu? Jom kita tengok. Sekarang tengok apa yang saya jumpa. Tada! Besar kan? Nampak? Tapak tangan saya pun kecil tau dengan dia. Kita nak masak apa ni sedap guys? Cuba bagi tahu. Kalau masak buttermilk sedap tak? Mesti sedap kan? Hai semua, jumpa lagi kita. Okey, apa saya nak masak hari ni adalah lobster ni saya dah rebus dahulu. Agak-agak je lah rebus dulu. Lepas tu, bahan-bahan yang kita gunakan adalah butter, bawang putih, lada cili dengan daun kari. Tak lupa juga. Jangan lupa. Terbalik pula. Secret ingredient dia, susu cair. Okey, jom kita masak. Okey, terus kita panaskan butter dulu, okey. Panaskan dulu butter. Bila butter dah cair, kita masukkan bawang putih. Sini kacau. Masukkan lada cili. Masukkan daun kari. Tahu tak? Dan kita masukkan bawang putih. Masukkan susu. Masak sehingga bahan-bahan mendidih. Rasa. Jadi, kita pun dah masukkan bahan perasa. Lepas tu, bila dah mendidih, dah bubur bahan perasa semua, orang dah boleh masukkan kita punya lobster yang kita dah rebus. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita kacau-kacaukan dia.
Dah boleh hidupkan api. Dah siap. Lobster buttermilk. Selamat mencuba. Inilah menu lobster buttermilk yang dah siap masak. Selamat mencuba. Senang je kan? Jangan lupa follow, like and share dan juga subscribe. Terima kasih.